Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku sekali lagi. Korang apa khabar hari ni? Harap yang menonton video ni baik-baik sajalah. Aku doakan. Okey, di video kali ni aku nak pasang handle balancer barang yang tengah viral sekarang ni, iaitu Salaya. Ni barang dia. Balancer ni jenis stainless steel CNC. Lepas tu barang Salaya ni dia anti karat dan tahan lama, tahan lasak jugalah. Tapi harga dia boleh. Untuk video ni aku nak pasang dua benda daripada Salaya, balancer handle dan juga screw cover set. Tapi buat masa sekarang ni screw cover set tu tak sampai lagi. Korang stay tune je lah dulu macam mana rupa screw tu. Oh, sebelum aku teruskan video ni, pastikan korang dah tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat bawah video ni. Tanpa membuang masa lagi, jom tengok aku pasang dekat motor MBX aku ni. Sebelum tu aku nak tunjukkan lebih dekat lagi macam mana rupa balancer ni. Jom kita layan B-roll ni dulu. Dia ada tulisan Salaya kat sini. Original Salaya, made in Vietnam. Ok guys, skru Salaya dah sampai dah. Ini skru dia, skru untuk cover set. Dan ini washer dia. Aku pilih color merah, tapi dia tak ada tulisan. Saiz M6 kecil, yang ada tulisan tu saiz besar. Yang M6 besar tu dia takut tak ngam untuk cover set, jadi aku pilih saiz M6 yang kecil lah. Jom kita pasang dekat motor ni. Untuk skru ni aku order 13 pieces, washer pun 13 pieces. Jom tengok aku pasang dekat mana 13 pieces ni. Untuk skru Salaya ni kena pakai Allen key jenis ni Skru ori baru pakai Allen key jenis biasa ni. Ok, ni aku nak tunjuk sikit skru Salaya, skru Orimoto. Skru Salaya ni dia tajam, Orimoto tak tajam. Ini perbezaan dia depan. Tapi dia ngam-ngam masuk Trik dia pun lebih kurang sama.
Okey, sekarang aku dah siap pasang skru 13 set sekali washer. Aku nak pasang balancer handle pula daripada Salaya. Jom. Ini balancer dia Salaya. Yang ori ni kita boleh congkel dia. Ini yang original. Getah plastik. Dia sama dengan motor Avantis. Yang ni Salaya stainless steel CNC. Dia ada warna kuning dekat sini. Ni belakang dia. Ini depan dia. Memang cantik. Okey, siap. Senang je pasang dia. Dia sebab ada getah kuning ni yang dia mudah nak pasang tu. Dia licin. Okey, settle. Okey, balancer dan skru washer Salaya dah siap pasang dah. Kalau korang nak cari skru dan washer Salaya ni, aku tak ada jual. Aku beli dekat Shopee. Nanti aku letak lah link Shopee tu dekat ruangan description box kat bawah. Nanti korang boleh refer kat situ. Untuk balancer ni aku ada jual. Kalau korang berminat, korang boleh roger nombor WhatsApp dekat bawah ni. Korang boleh roger nombor ni Atau paling senang, aku ada letak link WhatsApp dekat ruangan description box kat bawah juga. Korang boleh je tekan link dekat situ. Barang Salaya ni dia anti karat. Lepas tu dia tahan lasak. Itu yang harga dia boleh mencengkam jiwa tu. Aku rasa aku tak ada apa lagi nak kongsi dah. Korang jangan lupa like, share, subscribe dan komen video aku ni. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Bye. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. Been down and I'ma get it right. Get on sight.